Aduh, kan dah pesan banyak kali. Jangan buat benda-benda ni. Kesalahan-kesalahan yang selalu korang buat semasa goreng ayam gunting. Kenapa ayam yang korang goreng selalu jadi macam tu? Kat mana silapnya? Sebelum letak tepung, pastikan ayam dicelup rata dengan jus perapan dan gunakan tangan yang berbeza untuk tepung. Tekan ayam pada tepung depan dan belakang sampai rata. Ayam nampak bengkok. Masa korang masukkan ayam tu, kena pastikan pegang bahagian tulang, masukkan ayam dalam minyak dengan cara baringkan ayam. Ayam tak rangup sebab korang tak ikut masa yang betul masa korang tengah goreng ayam. Minyak pun kena betul-betul capai suhu 180 darjah Celsius. Dan ini kesalahan yang paling banyak orang buat. Korang goreng ayam banyak-banyak, lepas tu bila customer datang, korang celup balik ayam tadi dalam minyak panas. Ini yang membuatkan ayam korang serap banyak minyak dan membuatkan rasa yang tak sedap. Nak tahu banyak lagi info tentang ayam gunting? Apa lagi? Follow kami.